Oke, assalamualaikum geng. Nah ini kita nak pergi Terengganu, Dungun. Kita pergi CBL dengan Gogo, Gogo Power Ranger. Sekarang dekat Lancang, baru dekat Lancang. Betul Lancang. Dah ya. Lancang geng tu. Lancang kuning. Lancang. Kita nak pergi Dungun. Ada apa-apa nak cakap tak? Tak ada apa cakap lagi. Besok baru cakap. Okey. Muncul Gana kita sampai Dan Maran geng. Dan Maran kita pergi tandas dulu. Jalanan jauh lagi geng. Pergi Maran ni geng. Siapa tahu tempat ni? Sampai komen. Kita punya Gogo pergi tandas jauh. Sekejap lagi kita luncur sambung balik perjalanan. Dulu eleh-eleh minum-minum. Okey, luncur. Apa kata-kata anda sudah sampai? Aku ini untuk memintamu yang memutih menjadi pemanah. Kita nak pergi situ geng. Tunjukkan jari sikit. Nak pergi tu hutan Taman Rekreasi Bukit Besi, hutan Lipa Cemerong. Mampus aku esok. Kenapa? Hah? Kenapa? Tak ada lah. Sampai macam tu. Sebabnya takutnya. Assalamualaikum. Selamat pagi geng. Pagi ni aku baru sempat buat video. Aku dekat masjid. Masjid kampung apa tadi. Nanti aku update balik. Orang tidur dekat tepi masjid. Lepas tu bangun. Malam tadi tak sempat nak buat video. Pagi ni kita mandi dekat masjid ni. Lepas tu kita nak pergi briefing jadi. Briefing ada sikit-sikit ni lah. Penerangan ke apa ke tentang tentatif kita ni. Ni pasal masjid. Kita aku update lagi geng ya. Ni masjid tadi geng. Kita pergi sini masjid. Masjid apa nama dia?
Kampung Jongok Batu. Ni masjid dia. Okay, kita cari sarapan jap. Ni view dia. Kampung Jongok Batu. Kampung Jongok Batu. Kita nak pergi sarapan. Cari sarapan jap. Pemandangan dia di Kampung Jongok Batu. Ganu. Oh, sungai kering. Bagus, geng. Hutan Lipur Cemerung, geng. Dah sampai hutan Lipur. Taman Eko Rimba Cemerung. Mana nak makan? Ni dia tempat dia. Tidur sini boleh tau. Take content. Inilah line up. Line up padu. Ini nombor 1 ni. Tak, ni memang untuk konten. Coklat. Ini bukan telefon baru, memang pakai untuk konten. Tengoklah. Patah 2 kata-kata please dengan Wan. Okey. Okey geng. Kita nak pergi bagi ration. Ini beg aku geng. Tak berat ni. Bagi ration. Ini semua yang padu-padu. Nanti bagi tahu lah. Okay, geng, kita dah mula berjalan. Ji. Hai. Ibu sebantai kat belakang. Sini dah ada air terjun geng. Di terjun geng. Ya. Kat sana ada air terjun tinggi yang cantik tu tapi kita orang tak pergi. Air terjun apa nama dia? Cemerung lah. Cemerung. Ni Jai lepak kat sini kami berdua. Buat apa kita nak bazirkan tenaga? Perjalanan masih jauh. Pancit geng. Oh, ni nama dia Bukit Taubat Nasuha. Dah dia tengok sampai tahap mana kau bertobat tu. Berapa banyak dosa? Tahap tu lah. Sini taubat lagi belum lagi kan? Mungkin atas sikit lah. Amam taubat awal lagi. Belum diterima lagi. Sebab Amam punya dosa tak banyak sangat. Dekat sini Amam taubat. Kau tak taubat kan? Belum lagi. Pergi. Bukit Taubat geng. Kat Bukit Taubat ni aku dah taubat dah rasanya. Jauh geng. Aku bawa 15 kilo let datang ni.
mampus. Ah, tinggi geng. 40-50 darjah ni. Tengok. Buat video. Betul doang. Si bawah tu geng. Oh. Okay. Aku rehat sekejap. Okay geng, salah info geng. Yang ni baru laluan ke Bukit Taubat. Apa ke Tadi apa tadi? Keruing. Woi. Keruing. Bukit Keruing. Bukit Keruing tu sikit je geng. Dia tak taubat sangat. Tapi kami dah taubat kat situ ni. Macam mana buat ni? 2 kali taubat ni. Taubat dia sekali je kan? Biasa kan? Taubat main-main ni taubat ni semua. Mana mau taubat main-main? Tinggi geng. Ha ni bu. Kita taubat. Tengok akar dia. Macam tangga. Ada tangga geng. Tangga taubat. Nampak ke kita orang ah? Ini Bukit Taubat yang sebenar. Yang tadi tu tak taubat lagi punya. Ini tak tahu bagi tak tahu ah. Duduk tu. Katanya belum Bukit Taubat lagi. Salah info lagi. Mati geng. Laki. Tinggi. Naik ya. Bukit taubat. Bertaubat kita. Oh. Memang bertaubat. Taubat ah? Memang bertaubat. Betul-betul taubat betul-betul ni. Mana ada taubat main-main? Kita nak gelik mo. Suha. Tak sini. Mak. Tak gelik mak. Weh, Jai. Jai ke tak? Hentikan. Taubat. Ular geng. Ular warna-warni ni biasa bisa tak? Mana bah? Tendung ah. Dia ular. Camp B. Tempat kita makan-makan.
Ha? Tangkap dik. Tangkap. Tak dapat? Banyak ikan. Tangkap dapat tak? Dapat? Stop. Banyak ikan. Gila adik nak ikan. Tak dapat? Umpan mancing ni. Kena cari pakar-pakar binatang. Minta kepala pagi. Pelita hutan lah. Betul. Tapi tak racun lah. Apa ni? Tak racun lah. Ada yang benda racun. Tapi dia lekat kat tangan tadi. Ya. Ambil yang main pegang. Ni kita bagi nama Lintah Kote. Minta kepala kote. Lintah kepala kote. Lintah kepala kote. Nanti boleh masuk makan ni. Buat video. Video. Ha, korang tahu ni apa benda? Dia orang cakap Lintah apa? Minta kepala kote. Sakit poin buat apa. Sampai dataran. Ada? Oh, banyak. Tu atas ni. Periuk kera. Kalau dahaga, ambil lah air dalam ni. Sesat. Dataran helipad. Geng. Mana lawa empat lagi. Air dia. Hijau. Aku nak ambil air dia. Minum. Ambil air kan. Itu tempat yang mengalir ni. Ambil banyak kan. Air dia kan. Ambil banyak lah. Banyak sampai dah. Ikut dulu dah panjat dah. Menuju ke benda nama dia? Camp Lansir. Habis lah semua dah. Kita duduk lah. Lagi teruk dia tu. Ni. Jangan main-main lah ini tempat. Pakai taubat. Haram Zadi. Aduh. Tak tahulah kau tak dapat view lawa. Memang tak baloi. Ni bonsai. Bonsai ni kan? Maknanya dekat puncak ni. Tengok muka kita orang. Habis power. Barang habis. Inilah destinasi yang dituju. Yang ingin dituju. Yang Lansir. Jam 7.26 sampai sini Tengok yang menarik terjun. Diorang kat mana? Diorang kat mana? Ni kemah kami Kat sini. Ada lagi. Ayam. Sadin. Yang tu. Yang daging bekas ni. Ayam tak licin. Oh, dah cedok ah. Tak apa.
Apa? Kita makan ramai-ramai. Tunggu je lah, susah tengok. Ni suasana dia. Oh, meriah lah suasana dia. Ya, meriah. Oh. Korang tahu tak? Yang bayar beratus-ratus depan tu, tak makan lagi dia orang. Yang masak. Yang dia mau bawa Tak nampak ada lampu. yang bayar Ah. Okey. bawah tu tu lah. Saya tengok abang tu. Semua masak. Oh, suasana. Cepat. Cik tak nampak dia orang ni. Macam mana Suasana Ha, malam. masuk. Tak, ini bukan ini. Itulah, macam mana Apa dia? Akil tak ada pinggan. Aku punya. Apa benda ni? Tak, Oh. action. Ni ada ni. Ni. Air. Sekejap Akil nak kena cari. Siapa? Tak ada pinggan? Kalau dia cukup rasa sedap Ini suasana dalam kemah kami. Sekarang jam berapa? Tak nampak. 12-18. 12.18. Masa tidur dulu. Tadi. Sana pagi Aku bangun-bangun dah 7 suku sebenarnya tadi. Penting. Ni kemah tu orang. Apa? Pagi baru ternampak lah real. Ini badikan geng. Suasana pagi. Kat Lesung. Terjun dia. Terjun dia. Tandas. Ada tandas siap. Tandas kem air terjun Hakti. Cabut kuku sakit kot. Tuhan minta maaf ya, Kak Lim lawak je. Sarapan pagi. Ya, okey tak. Ya. Tak terasa pun dia tak Okey. Sedap menguap. Jangan ya, terima kasih minta maaf ya. Betul. Suasana pagi. ada tu lagi tak? Nak tutup ni. La ilaha illallah. Ada lagi tu. Esok nak balik tak? Ya, biasa nak balik. Okay, mi goreng pula. Nah, mi goreng. Tu Hafiz. Kau tak tahu dia. Kau kalau tahu dia masak. Kami nak menuju ke Lesung. Sambil tu kami nak cari ikan. Sebenarnya tak ada pancing katnya kat sini. Kami mancing suka-suka je. Tak ada apa nak buat hari ni. Mana ni berapa ni? Kecil. Kecil. Mana? Kecil. Bukan dia juga. Oh ni Lesung tu. Tak tahulah jari. Tak ramai je semalam. Ah. Tujuan. Boleh masuk tu. Dalamnya. Tak. Kau bukan Tak ramai je jom semalam. Berani okey dia. Kita lah Jai. Jai, baca doa dulu. Ini tempat budak-budak cari line telefon. Ada emergency boleh call kat sini. Tempat line telefon. Ini pun ada kolam lawa-lawa lagi. Tapi nak naik sini
Bayar lah kot. Langsir. Malam last. Malam last ya. Malam last. Malam last. Malam last kita mabuk-mabuk. Lagu. Tak ada lagu tak mabuk Ajay. Mabuk kopi LA. Bersama Johan. Kena secawan kopi LA ni. Tak tidur orang. Tadi kopi juga. Kopi juga ni. Tadi saya tarik. Sekarang kita kopi pula. Oh, diam-diam orang mati tarik habis. Ni, siapa suruh duduk bawah? Kak Haji mandi. Malam. Tak nampak apa geng malam-malam ni. Tapi inilah suasana ni. Suasananya malam di Kem Langsir. Ni batu-batu ni. Aku pasang lampu sikit. Malam-malam di Kem Langsir. Sejuk. Ini sejuk. Pakai plekat je malam ni. Dapat air sikit. Dia orang nak buat gambar-gambar sikit. Apa gambar pun tak tahulah. Gambar dekat sini. Siang malam hiking je. Di sini pun jalan batu-batu. Sesi mengemas geng. Hari ketiga. Masuk last. Aku fikir apa tau. Takut tak ada tenaga. Kemegi. Aku lah. Ni cakap sampah-sampah ni. Cukup lah dengan Amar. Okay. Kalau lebih ni pandai lah. Kalau lebih baru kita tambah. Siapa-siapa nak kan. Bawa biar aku. Nasi lemak geng kat ni. Oh wow dia. Okey lah. Jaya berapa kilo? Cepat. Hantar dia pun sikit pinggang. Tu mana? Bawang masuk ah. Cabai. Goreng dulu. Wan, ni siapa kata kat sini? Babe, pegang dulu. Piu. Goreng dulu ya. Sambil kita kena goreng dulu supaya hangit. Angin lah. Hangit. Tetap. Hangit dah ni. Tinggi nasi lemak ni. Dengan pandan tak ada dia. Terkejut je. Kau tak ada nasi lemak terkejut kang. Pukul 10 tu makan. Janganlah. Dia kena bagi terkejut sikit. Kena kat buat busy-busy lah. Pada pukul 10 pun nak masak. Oh ni. Sampai. Kandik. Perjalanan pulang. Bukit Lutut. Oh, Abang Mi. Ahli yang sama. Ahli yang sama. Cium lutut pagi ni.
Ahli yang baru 2. Ahli baru 2. Aduh. Ahli kita yang terdahulu dah meninggalkan. Kalau diorang injek kan, tahulah diorang. Memang kami tak pandang lah. Menuju puncak CBL. Balik ni aku teri. Selamat datang. Selamat datang. Balas sorry ya tinggal. Kak Di je baik tunggu. Jauh dengan Jauh yang baik tunggu kita ni. Jauh dah laju ni. Weh, puncak ke? Okey, ambil gambar. Okey, baju. Mari. Kita menuju ke Taman Bonsai. Ini pun dah macam bonsai dah. Cuaca baik di Terengganu. Malah ada hujan sikit tak? Taman Bonsai. Laju kita orang laju ke? Okey, 1 2 1 2 1 2. Nak pinjam telefon? Okey. 1 2 1 Laju gimana tu nak gambar kan? Gambar. Tak nak, tak nak. Oh. Dia meragang berlubang. Ni. Aku baik kot. Camp B eh. Ikan banyak. Ikan. Main-main kat tangan je. Ikan semua. Oh, tangkap macam tu. Bang, ni kita nak tunggu orang ke? Menuruni Bukit Taubat. Ni lah kita lalu semalam. Hari Jumaat. 2 hari lepas. Okay, Jai. Okey. Mari. Akhirnya jumpa jalan simen. Ya. 11 tempat. Kita pergi jalan ni.
Oh, dah 34. Ni Nabi Rehat tu. Ya. Dia kira sini awal lagi nak rehat kan? Semalam kan? Betul lah. Awal gila. Dia baca tertib. Tertib pukul 5.30. Ahmad dah risau dengan 5.30. Kata itu kalau dah berbangang ni. Tu lah. Sampai dah. Jom, tak gambar. Jai. Kita dah sampai. Nampak? Okey. Bus. 1, 2, 3. Lagi? Sekejap, 0.5 sekejap. Sesi bergambar. Senang lah. Okay. Subscribe. Like, komen. Like, 1 juta. Nasi lemak padu. Nasi lemak padu. Pergi kat sini geng. Ada tandas belakang tu. Tandas di belakang tu. Parking kereta. Laju air tu. Tempat ni boleh lah jadi tempat pelancongan. Tapi kalau BL ni tak cukup padu macam Gogo ni, Tak sakit kaki pun. jangan pergilah. Turun 4 jam je. Aku cakap kau, Naik 8 jam. kalau tak cukup padu jangan pergi. Padu Kami tunggu Gogo. Tak cukup padu, jangan pergi CBL. Rate dia macam tai. Okay, nanti kita sambung lagi. Okay geng, kami nak balik lah. Dah jumpa porter, semua porter dah nak review sekejap Kita turun pukul 9 dan kita sampai sini pukul 12.43. So kita lebih kurang 4 jam lah. Lebih awal daripada grup Cina. Kalau Cina tu 2 jam. 2 jam, okay. pukul 2 lah. Jangan lupa subscribe, komen, like, share. So kita nak balik, nak jumpa anak-anak. Stay lah geng, kita tunggu porter lama sikit. Okay, bye. Assalamualaikum. Oh, pandai dah dua-dua ni. Wow. Cepat. Jai. Tukar. Senang ni. Ayo, senang. Terkati. Ini Syafiq masa tunangan. Kita penonton. Airi, masuk sama. Hah? Tengok kaki pengadil. Cepat. Geng. Tak dalam. Kat ni masuk tadi. Elok. Jangan. Itu ada ni je. Kicau. Pandai Taus pandai. Yeay. Oh, pandai lah. Taus pandai. Bekerja keras je.